Tengok awak dah langgar kereta saya. Kau betul ke? Macam mana awak reverse? Awak tak check ke belakang awak? Sekarang saya tak kira. Saya nak awak bayar ganti rugi kereta saya. Kau sendiri yang datang melulu kat sini laju. Kau nak salahkan aku pula. Sekarang ni awak reverse tanpa check belakang. Awak kena check dulu sebelum awak reverse. Macam mana Awak lah? tak boleh suka-suka hati reverse dan kena orang. Faham tak? Macam mana lah aku nak bercakap dengan orang ni? Okey, kalau kau tak puas hati, kita pergi Saya balai memang sekarang. tak puas hati. Awak ada belajar undang-undang tak? Kalau awak nak reverse, awak kena check dulu. Awak tak boleh suka-suka hati awak reverse macam tu. Sekarang awak dah langgar kereta saya. Kereta saya dah kena langgar. Awak kena bayar kerosakan kereta saya. Kau pula nak cakap undang-undang dekat aku? Awak kena bayar. Awak kena ganti rugi kerosakan kereta saya. Aku pula nak kena bayar. Kalau kau tak puas hati, kita pergi balai sekarang juga. Pergi balai, okey? Kak, kenapa harga dia beli kak? Kereta dia dah langgar kereta saya. Sekarang dia tak nak bayar. Oh, sekarang kau salahkan aku? Aku yang salah? Jadi kak, dia elok gaduh-gaduh depan ramai orang ni kak. Kalau boleh settle lah, jangan cara elok. Settle pergi balai kak, bincang terbaik kak, damai kak. Awak tahu tak? Dia senang-senang reverse tanpa cek belakang. Dah kena kereta saya. Sekarang dia tak nak bayar pula. Dia laju daripada sana, dia laju. Jadi kak, jangan gaduh-gaduh kak. Sampai gaduh depan bawah kak. Bincang cara elok kak. Saya pun tak nak gaduh. Tapi you dengarlah apa dia cakap tadi. Dia kata saya yang salah. Padahal dia yang reverse tanpa cek reverse mirror dulu. Faham tak? Sekarang dia tak kisah siapa salah dulu. Tengok orang macam tak boleh settle ni. Sekarang kita pergi balai. Tengok. Jumpa di balai. Tua pun nak bergaduh. Budak ni panggil aku tua pula.